Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fahim Rahimi bin Zamrul Azlan, berasal dari Tuas Kuala Lumpur dan merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Capaian SPM saya ialah 1A tambah, 3A, 1A tolak, 1B, 2C tambah dan 1C. Kini saya merupakan pelajar Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dalam alian Sains Fizikal dan berjaya memperoleh PNGK 4.00. Sebelum ini saya merupakan pelajar Sekolah Menengah Sains Selangor. Sepanjang alam persekolahan, saya sentiasa aktif dalam bidang kepimpinan. Saya memulakan perjalanan sebagai ketua kelas ketika tingkatan 1 dan tingkatan 2. Kemudian dilantik sebagai ketua editor pengawas pusat sumber pada tingkatan 3. Tingkatan 4, saya menjadi pengawas sekolah dan pada tingkatan 5 saya diberi kepercayaan memegang jawatan ketua Expo Data dan Multimedia. Di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan pula saya dilantik sebagai ketua praktikum serta menjadi ahli aktif Kelab Videografi Kolej, di mana saya terus mengembangkan kemahiran dalam bidang multimedia, komunikasi dan kerja berpasukan. Saya memilih ijazah sarjana muda komputeran buatan kerana minat saya terhadap sains komputer bermula sejak mempelajari mata pelajaran asas sains komputer di sekolah menengah. Melalui subjek tersebut, saya mula mempelajari asas, pengaturcaraan dan penyelesaian masalah secara logik yang seterusnya menimbulkan minat mendalam terhadap teknologi kecerdasan buatan. Saya percaya komputeran buatan merupakan teknologi yang akan menjadi pemacu utama pembangunan masa hadapan dalam pelbagai sektor seperti pendidikan, kesihatan, keselamatan pembuatan dan industri. Oleh itu, saya ingin mendalami bidang ini supaya dapat membangunkan penyelesaian berasaskan AI yang mampu memberi manfaat kepada masyarakat serta membantu meningkatkan daya saing negara dalam era revolusi industri 4.0. Saya memilih Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM kerana UTM terkenal sebagai sebuah universiti yang memberi penekanan kepada pembelajaran berasaskan amali serta aplikasi teknologi sebenar dalam industri. Program komputeran buatan di UTM menawarkan gabungan teori dan latihan praktikal yang dapat membina kemahiran dalam bidang seperti pembelajaran mesin, machine learning, analisis data, penglihatan komputer dan pembangunan sistem pintar. Antara kelebihan yang saya miliki ialah saya seorang yang berdisiplin, kreatif dan mudah menyesuaikan diri. Saya juga fasih bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dari sudut kemahiran teknikal, saya mahir menggunakan Microsoft Office, CapCut serta mempunyai asas dalam bahasa pengaturcaraan, JavaScript dan Python. Saya percaya gabungan kemahiran teknikal dan komunikasi ini membolehkan saya memberi sumbangan yang baik kepada universiti. Sebagai calon yang ingin mengikuti program komputeran buatan, saya membawa kelebihan unik iaitu kemahiran dalam penyuntingan video dan penghasilan kandungan digital. Pengalaman ini membantu saya memahami bagaimana teknologi AI digunakan dalam bidang seperti pengecaman imej, pemprosesan video, penjanaan kandungan, analisis visual dan analisis digital. Saya bukan sahaja ingin mempelajari teori kecerdasan buatan, malah ingin menggabungkan kemahiran kreatif yang saya miliki dengan teknologi AI untuk membangunkan penyelesaian yang inovatif serta memberi impak kepada masyarakat. Selepas menamatkan pengajian, saya bercita-cita untuk menjadi AI engineer atau data scientist yang membangunkan sistem pintar bagi membantu menyelesaikan masalah dalam pelbagai sektor. Saya juga berhasrat untuk berkhidmat dalam sektor kerajaan atau syarikat teknologi tempatan agar dapat menyumbang pada pembangunan teknologi AI negara dan memperkukuh ekosistem digital Malaysia. Akhir kata, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM kerana memberikan peluang kepada saya untuk memperkenalkan diri. Pihak universiti boleh menghubungi saya melalui maklumat yang tertera. Sebarang pertanyaan boleh merujuk-rujukan saya, Puan Nazifah binti Aziz, selaku Pensyarah Sains Komputer Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dan Puan Intan Syahrizah binti Zainal Abidin, Kaunselor Sekolah Menengah Sains Selangor.